Baik, murid-murid. 620 tolak 96 dalam kurungan ni, di dalam kurungan, bahagi dengan 4. Apabila ada kurungan, kamu perlu selesaikan dalam kurungan dahulu ya. Perlu selesaikan dalam kurungan ni dulu. Barulah dibahagi dengan 4. Baik. 620 tolak 96. Ya. Jawapannya adalah 524. Kamu boleh selesaikan dalam bentuk lazim lah. Okey. 524 barulah bahagi dengan 4. Okay, 620 tolak 96. Jawapannya adalah 524 dan bahagi dengan 4. Jadi 524 bahagi dengan 4, kamu boleh selesaikan juga dalam bentuk lazim. Jadi jawapannya adalah 1, 3, 1. Ini jawapannya.